Anak hilang, ada orang kata ada dia alang lain. Apa pandangan ustaz? Dia gini, boleh berlaku, tidak mustahil dan tidak wajib kita percaya. Faham lagi? Jin ni wujud tak? Wujud. Wajib tak percaya? Wajib. Wajib percaya benda? Wajib percaya wujud jin. Jangan wujud percaya ke jin. Faham lagi? Iblis wujud tak? Wajib tak percaya? Wajib percaya tu kena faham. Wajib percaya iblis itu wujud, bukan percaya pada iblis. Ada beza tak itu? Jadi jin wujud tak? Wujud. Apa kita wajib percaya? Kalau orang usul kita, apa mu wajib percaya? Kalau tak percaya dosa. Pasal disebut dalam Quran dan hadis. Kalau bos sebut dalam surat khabar, aku tak percaya. Kalau sebut dalam cerita, aku tak percaya lagi. Tapi dah sebut dalam Quran hadis. Faham? Ni kitab kita. Maka sebut dalam tu, aku percaya. Tak percaya tak boleh. Tapi jangan percaya ke jin. Baik, jin ni boleh tak dia ambil kita colek, buat lari, buat kalik kapung dia? Jawabnya boleh, jika Allah izin. Dan pernah berlaku di zaman Nabi. Faham lagi? Apatah lagi zaman salafus soleh. Cuma kita tak wajib percaya. Boleh jadi berlaku gitu, boleh jadi benda lain. Faham lagi? Tapi memang alam jin, kita panggil alam buniang, Melayu panggil jin. Dia ada surah jin dalam Quran. Jin mari ngaji dengan Nabi. Mari tanya soalan, soal jawab. Jin tanya, Nabi jawab. Ada dalam surah jin. Tahu tak? Kita baru lagi ni Anta tanya, ustaz jawab. Faham tak? Dalam Quran tu, jin tanya, Nabi jawab. Yang popular sekali kisah seorang sahabat yang dicolek oleh jin, bertahun-tahun tak balik ke Madinah. Lalu bini dia tu nikah lain. Dan bila dia duduk di jin, dicolek oleh jin kafir. Jin kafir ambil dia. Lalu negeri jin kafir ni diserang oleh jin Islam, berlaku peperangan. Pendek ceritalah dalam hadis. Lalu dibunuh habis talah jin kafir dan dijumpai seorang manusia dalam perkampungan jin kafir. Lalu jin Islam ni tanya, duduk di mana mu? Ni bukan jin ni. Duduk sini kena colek. Dia tahu balik. Bila balik tu bini nikah lain dah. Faham tak? Tu kisah tu popular. Nampak? Jadi jin ni boleh ambil orang. Cuma saja-saja nak kata tak payah katalah. Biarlah ada bukti dan seumpama. Dan benda itu tidak mustahil dan tidak wajib menjadi akidah bagi kita. Kita wajib percaya, kena colek. Tapi jin itu wujud. Semua yang wujud ini bergerak dengan izin Allah. Allah dah izin, tak jadi apa. Jin ni semua alam jin, benda jin belaka. Sure hak jin ni tak ada. Hak benda kait dengan jin. Kenapa? Barang tu barang jin, tapi jin tak buat. Tak pakai luar jin. Nampak tak? Jin tak pakai luar jin. Manusia pakai luar jin.